Rupanya ada member yang masih tak kenal kod C# minor. Kalau nak cerita enjoy dia bercampur-campur sebab tempoh kalau nak cerita mula-mula masa workshop tu, proses dia bertahun-tahun juga. Aku happy dengan progress. Dekat situlah kita boleh tahu yang rupanya ada member yang masih tak kenal kod C# minor. Benda-benda yang macam itu lah, sebab kita first time buat benda yang selama ni kita main muzik kat sama-sama, tapi sebenarnya pertama kali kita workshop, kita buat lagu daripada tak ada apa, daripada A sampai Z tu. So proses tu maksudnya daripada kita mula-mula kita try duduk 3 orang dalam markas, tak jadi huru-hara. Ada satu lagu yang aku kerjakan tu, part tu aku rasa dalam 3 saat 4 saat tapi boleh makan setengah hari untuk kita fikir apa nak letak tempat ni, apa benda lah. Ada enjoy, ada parade, ada yang macam tak jumpa jalan keluar. Sampailah satu tahap tu kita rasa benda ni sebenarnya best lah. Aku rasa kenapa kita tak buat daripada dulu macam tu lah.